Assalamualaikum, bertemu kita lagi di next acara kita di Charity bersama Yayasan Roy Faizal. Hari ini kita di Perak dan kita di Sekolah Rendah Agama Madrasah Hijratul Islamiyah Sungai Relong di Kemunteng, Perak. Okey, hari ini kita menyampaikan bantuan dari segi meja, kerusi, papan putih dan juga barang-barang keperluan untuk kanak-kanak di sini untuk meneruskan persekolahan mereka. Sekolah sini sangat daif yang seperti kita lihat dan mempunyai 60 student dan tidak mempunyai any bantuan daripada mana-mana sumber. So kami di sini memberi bantuan untuk mereka supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan dan dapat sambung belajar di sekolah ini. Okey guys, lepas ni kita nak pergi ke Pasar Raya Sakan di Perak, Kemunteng Perak untuk membeli kelengkapan dan persiapan persekolahan untuk anak-anak di sini. Okey, selesai sudah aktiviti kita hari ini. Kita dah sediakan 60 kelengkapan untuk anak-anak murid di sekitar Taipei ni. Di sekolah rendah agama Hijratul, dan diharap pemberian kami ini dapat membantu meringankan kesusahan mereka dan dapat membantu dalam persekolahan mereka. So, jumpa lagi di next isi asal lepas ni.